Agak pelik lah. Akademian kita kurang buat agak detail berkenaan bunga emas. Ini adalah bunga emas terakhir daripada Terengganu kepada Bangkok tahun 1909. Saya cuba bawa ke tengah isu bunga emas ni sebab bunga emas Terengganu berbeza dengan negeri-negeri lain. Tengok berapa besar saiz bunga emas Terengganu. 5 kaki. Bukan kecil. Kedah, Perlis, Kelantan bunga emas di kecil. Kalau bunga emas Kedah boleh tengok sekarang dalam istana Kedah di sebelah tuanku. Itu replika bunga emas Kedah. Ini sebagai bukti bunga emas Terengganu besar. Ada kisah dia bunga emas besar. Sebab bunga emas Terengganu bukan bersifat naungan. Dia bersifat sebagai sahabat. Bila bunga emas ni dibagi, dia buat collection 3 tahun sekali, nilai dia dalam 5,000. Saya tidak pasti pound ke apa ke, tapi nilai dia 5,000. Dan kita tengok dalam tradisi bunga emas ni diberi oleh negeri-negeri di Asia Tenggara dan dia mencontohi budaya dengan Cina. Jadi isu bunga emas ni kita kurang tengok. Kita selalu nampak tanah Melayu dengan Siam saja. Kita tidak tengok Siam dengan negeri lain. Siam sebenarnya bagi bunga emas kepada Cina. Dia bagi ke Cina. Dan bunga emas itu bukan bukti dia jajahan kepada Cina. Tapi Siam ni dia oleh kerana dia kontrol advisor, dia dah ada pengaruh kuat yang kolonial, dia nak tekan kita dan membuktikan bunga emas tu sebagai bukti kita ni bekas jajahan dia. Kajian saya baca balik, Cina pernah menuntut dengan Siam pada tahun 1880. Kenapa Siam tak hantar bunga emas? Cina pernah tuntut dengan Siam. Masa tu dah bergolak Siam Cina dengan berang candu dia apa semua. Budaya. Bunga emas ini adalah budaya. Tapi dalam pengkesahan bunga emas ni, akademian kita kurang cerita sebab dia terlalu takut antara benda yang sensitif. Tapi kalau kita garap betul-betul, kita ada rekod banyak daripada sumber India, sumber Cina, apa definisi bunga emas ni. Sebab bunga emas ni menarik kisah dia. Sebab ni orang kata budaya kita yang sudah hilang. Dan saya amat mengalu-alukan lah kalau kerajaan ataupun NGO boleh congkir kisah ni. Antaranya tradisi pembuatan bunga emas. Tukang-tukang kita hebat dari segi craftsman, ukiran buatan yang sudah hilang. Dan waris-waris dia ada sebenarnya. Ada di Tanjung, ada di Ladang, sampai ke Kemaman. Keluarga-keluarga dia orang ni ada. Dan ada mewarisi peninggalan-peninggalan sebagai bukti. Tuanku simpan orang macam ni. Dia kira craftsman untuk istana. Tengok, bawah tu diikat dengan buluh. Dan gambar ni dirakam daripada istana Maziah. Tengok duduk belakang tengok. Ni bunga betul Ni bukan bunga tipu, ni bunga betul. Belum dibawa ke Bangkok. Yang first ni penasihat, nama dia Long Suntakosa ataupun Kau Joli. Dia ni Cina daripada Penang, tapi dia sudah bermustafti di Bangkok. Dia boleh cakap Melayu. Dan keluarga dia sekarang antara jutawan di Pulau Pinang. Keluarga Kau. Sekarang orang tadi setara memang tahu. Dia memiliki lombong-lombong biji di tanah Melayu, ada selatan Thailand. Dia asal daripada Penang. Yang sebelah sana, pembesar bertanggungjawab dengan bunga emas, Datuk Penghulu Balai Tengku Saleh. Ini antara jawatan terakhir dia. Lepas tu tak ada dah istilah Datuk Balai Penghulu. Saya petik pasal bunga emas, cerita dan saya tunjuk gambar-gambar proses bunga emas ataupun budaya yang dilaksanakan di Terengganu, itu perarakan bunga emas. Next slide. Bunga emas dibawa atas penterana. Yang nampak hias-hias comel itu kita panggil penterana. Di Terengganu ada 3 bentuk penterana, 3 unit penterana, dan bunga emas dia letak dalam salah satu tu. Nampak tak ada orang payung dengan kain tu. Ni dia bawa keliling bandar Kuala Terengganu. Itu budaya dia. Sebelum dia keluar atas siang, dia pusing bandar dulu, tunjuk ke rakyat. Sebab benda ni berlaku 3 tahun sekali. Ni depan pintu gerbang. Dia dah balik dah ni, masuk ke dalam. Boleh tengok dia masuk ke depan. Ini yang saya cerita pasal gambar Sanabidin tadi dekat Sweden. Pemiliknya adalah Adilno Collection. Dia ni daripada keturunan Wan Falak Wan Dengar, salah seorang guru falak Sultan Zainuddin. Dan dia ni keturunan petani, duduk di Sweden. Dia simpan koleksi. Saya kenal dia hampir 10 tahun. Dia ingin melepaskan tapi dia nak jual lah sebab dia simpan. Tapi Terengganu dulu bila cakap khabar, dok kata ya, dok kata dok. Benda ni saya tidak mampu nak beli sebab mahal. Patutnya institusi kerajaan lah yang beli. Sebab kita pun tak tahu berapa lama dia boleh simpan. Dia ni pun antique collector, Islamic antique collector. Dan foto ni tak ada apa lain. Carilah kalau jumpa. Cuma bagus sikit dia ni, dia dah publish dekat Flick. Jadi orang boleh tengok, boleh download. Saya